Siapa yang nak bekukan duit sekitar 176,000 untuk kegunaan lagi 2 tahun dan ke atas, saya cadangkan gold bar 250 gram ini. Ia lebih baik daripada simpan dalam tabung haji atau ASB, malah tanah sekalipun. Sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setiap tahun. Ia lebih baik berbanding kadar dividen ASB atau tabung haji sekitar 4 ke 6% setiap tahun. Bahkan dengan faktor inflasi dan risiko kejatuhan ringgit, emas jauh lebih berbaloi. Itulah sebab kenapa pakar keuangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, menyarankan kita hijrahkan duit kita daripada ASB kepada emas. Dulu ubi, sekarang beras. Dulu ASB, sekarang emas. Inilah pantun yang selalu diulang-ulang oleh beliau sudah lebih 3 tahun kerana beliau nampak ASB tak lagi sesuai dijadikan sebagai simpanan untuk jangka masa panjang. Cukuplah sekadar duit simpanan jangka pendek dan duit-duit yang nak digunakan dalam masa terdekat. Kalau anda nak ubah sebahagian daripada simpanan anda kepada emas, boleh isi borang sign up dekat profil saya untuk saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.